menerima ketetapan juri. Juri itu bukan saya, bukan Don. Memang kita ambil juri seramai 5 orang. Dan mereka secara sebulat suara telah memberikan keputusan kepada kami, dan saya cuma menyampaikan sajalah siapa pemenangnya. Dan melihat kepada inovasi yang dilaksanakan, sangat-sangat bersetuju. Walaupun cuma saya nak cakap satu benda je sebenarnya, Sekolah X-Mara Trailblazer Award ni mereka cuma ada lebih kurang dalam 3.5 minggu sahaja untuk siapkan projek inovasi mereka, berbanding dengan Sekolah Trailblazer Award yang ada lebih kurang dalam 3-4 bulan. Tapi mereka cuma ada 3 minggu. Proses yang mereka lalui, mereka dipilih untuk datang ke bengkel sekolah, bengkel Cooperative Based Learning, menggunakan Canva dan AI. Dan satu cabaran yang diberikan kepada mereka ialah untuk melaksanakan satu proses inovasi yang menggunakan Canva atau AI atau kedua-duanya dalam proses pengajaran dan pelajaran mereka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, mereka ni datang bukan daripada kolej yang sama, bukan daripada institusi yang sama. Cuma mereka ni contohnya cikgu-cikgu MRSM 1 bulan. Kalau daripada BKT bahagian kemahiran teknikal Mara 1 bahagian. Maksudnya mereka ni daripada IKN, kepentingan dan sebagainya 1 kumpulan. Jadi ada 8 kumpulan kesemuanya yang menyertai projek ini. Mula-mula pun saya tengok mereka muka dalam disbelief lah, tak percaya kena buat betul ke dalam masa 3.5 minggu ni kena buat macam ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat hasil mereka selepas ini. Tengok poster-poster mereka, tengok apa yang mereka lakukan. They really deserve it. Jadi untuk mengumumkan pemenang anugerah Sekolah X-Mara Trailblazer Award yang memenangi hadiah utama bernilai RM10,000 ialah kumpulan yang membawa projek PDP Swissbot Inspirance. Alhamdulillah lah ke atas anugerah ini. Kepada tim-tim member saya, berikan tepuk tangan kepada mereka juga. Dan juga tim-tim Mara BKT yang lagi satu. Dan juga tim-tim MRSM. Kita berjuang 3 minggu, kita berjaya mendapatkan ini. Dan apa yang kau dapat sebentar tadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih.